kreatif tanpa henti. Idea jadi aksi. Kami, PVB Accessories, bersiaran di sini. Cikgu, apa perasaan cikgu hari ni? Okey, sangat memujakan sebab saya pun first time hantar budak. So memang sangat excited dan juga rasa berdebar juga ni. Kita nak habis finishing line. Rasa berdebar dan kita nak yang terbaik lah. Untuk anak murid kita. Apa perasaan cikgu pada hari ni? Sangat gembira sebab all my boys dah dapat top 10 dah. All the blue ones. So saya dapat almost top 10. Memang cikgu gembira sangat lah. Credit to them. Yeah. So I'm very very happy. Thank you for the organisers. Hari ni akak jual air balang, lepas tu kondok dengan aiskrim goreng. Memang hot selling kondok ni. Aiskrim goreng, boleh try. Air balang padu. Aiskrim goreng paling sedap lah. InsyaAllah paling sedap. Buat sendiri ya, buat sendiri. Homemade. Yeah. Thank Dan juga roti yang telah disediakan. Baik puan, bagaimana pihak sekolah memilih aktiviti yang berpotensi? Okey, baik. Untuk the PBB atlet, yang pertamanya kita mesti fahamkan atlet apakah matlamat mereka menyertai sesuatu kejohanan. Okey, terutamanya melintas desa adalah kejohanan pertama sebelum mereka menyertai mana-mana kejohanan lain. Okey, so kita telah memilih peserta kita adalah daripada mereka yang telah berjaya dalam kejohanan melintas desa peringkat sekolah. Dan daripada situ, jurulatih sekolah telah melatih mereka setiap hari. Atlet yang baru sahaja sampai, anda boleh mengambil air dan juga roti yang telah disediakan. Anda boleh mengambil air dan juga roti yang telah disediakan. Jadi dengan latihan secara berkala, mereka dah Air yang telah disediakan adalah air 100 plus, merupakan sumbangan daripada pihak 100 plus sendiri. Jadi para atlet boleh datang ke sini untuk mengambil air dan juga roti yang telah disediakan. Dan mereka juga telah diberikan latihan yang secara maksimal lah untuk memberi keyakinan kepada mereka dan memberi persediaan yang sepenuhnya. Okay. Saya bersama Encik Ravin, pengurus kejohanan merentas desa peringkat daerah Sepang. Apa cabaran utama tuan dalam melancarkan program hari ini? Okey, cabaran pertama kami melancarkan kejohanan hari ini, salah satunya ialah track. Sebab track ni baru pertama kali kita guna track BBST lah untuk tahun ni. Jadi ada banyak kekangan. Antara kekangan kita ialah laluan trafik yang sangat kuat. Jadi kita terpaksa pergi ke IPD, mengambil kebenaran daripada IPD. Lepas tu tenaga kita untuk menjaga kawasan, itu merupakan cabaran yang cabaran utama kita lah. Saya bersama Puan Azizah. Ini kebanggaan bakal. Okay, Puan, apa perasaan Puan dengan MSSP kan? Terima kasih kerana mengaturkan dengan proses ini bagi pihak PBB Sepang, terima kasih kepada Sekolah Pengelola, SMKC Sepang dan juga SK Salah Tinggi kerana berjaya menguruskan kejohanan dengan cemerlang dan harapan cikgu agar peserta yang berjaya pada hari ini dan terpilih ke peringkat di Selangor, peringkat desa peringkat di Selangor yang akan diadakan pada bulan Super April nanti, dan semoga tim pasukan desa Sepang dapat tempat johan keseluruhan di peringkat negeri nanti. Terima kasih juga kepada peserta pengunjung pada bawah selat tinggi kerana menyumbang sponsor untuk roti dan juga air 100 plus bagi peserta-peserta yang hadir pada hari ini. Semoga sumbangan ini terus berjalan seterusnya dan cikgu semoga kegiatan ini berjalan lancar dan semuanya dapat berkaitan Allah SWT. Kami sekarang berada di majlis penutupan program kejohanan merentas desa MSSD bagi tahun 2026.
Sekarang kita bersama juara bagi kategori P1. Baik, apa perasaan awak selepas memenangi acara ini? Saya rasa gembira dan bangga sebab ini saya tahun kedua saya Johan. MSD saya pernah Johan 3 kali, 1 kali naik Johan dan ini last year untuk saya, so saya pergi all macam. Ada tak kata-kata semangat untuk peserta yang belum berjaya hari ini? Mungkin korang boleh training lagi. So tahun depan ada banyak lagi peluang tak habis lah. Kita tahu ada peluang, cuma kena usaha sikit. Ini saya bersama Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid, iaitu Encik Jamil Lulail bin Muhammad Junid. Baik, Tuan, boleh Tuan berikan sedikit ucapan untuk para pemenang pada hari ini? Okay, pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada semua para atlet sekolah-sekolah daerah Sepang yang telah berjaya menjuarai kejohanan bagi MSSD daerah, sekolah-sekolah daerah Sepang bagi tahun 2026. Tahniah saya ucapkan kepada semua para atlet yang telah berjaya, dan pada yang tidak berjaya insyaAllah cuba lagi di tahun hadapan. Itu sahaja daripada kami. Maka kita berjumpa lagi. TVB Accessories signing out.